Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan tengok nota asas Nahu ni. Ini adalah asas bahasa Arab. Nota ni I dapat daripada kawan. Dia banyaklah mengajar kelas-kelas bahasa Arab. So, ada juga dia masukkan nota daripada Ustaz Rusdi. So, kita tengok asas bahasa Arab. Jadi ada dua ilmu yang kita kena belajar pada peringkat permulaan, iaitu ilmu saraf dan ilmu Nahu. Okey, jenis-jenis kalimah. Setiap di mana-mana pun kita belajar, kita kena faham. Bila kita start belajar bahasa Arab, kita kena faham setiap kalimah akan terbahagi kepada sama ada dia isim ataupun dia fi'il ataupun dia huruf. Isim ini ismun, okey, ismun, atau fi'lun, verb, perbuatan, ataupun harfun, iaitu huruf. Kadang ada orang juga sebut sebagai haraf ke, huruf ke, harfun ke, sama je bendanya. Okey, isim ni dia apa yang dikatakan sebagai isim. Dia adalah kata nama atau benda, atau nama manusia, nama haiwan, benda, tempat, sifat, nama negeri. So all those are isim yang bukan huruf dan bukan perbuatan. Okey. Kalimah isim, kalau kita nak kenal kalimah isim, dia ada alif lam kat belakang selalunya. Kita tengok je ada alif lam, dia adalah kalimah isim. Tapi ada juga perbuatan yang ada alif lam dalam wazan wazan fi'lun lah. Tapi tak apa, itu dia peringkat yang lebih tinggi. Tapi anyway, sebagai asas nak tengok ada alif lam tu selalunya lah isim. Maybe 90% maybe, or 98%, I don't know. Okey, tiada alif lam tapi ada tanwin. Tanwin maknanya ada dhammatain ataupun ada fathatain ataupun ada kasratain. Dua ni kan. Macam contohnya khalifatun. Nampak ada ni khalifatun, maknanya dia adalah isim. Di akhir kalimah baris bawah. Kenapa? Sebabnya kalau perbuatan atau verb ataupun fi'lun, dia tak boleh berkasrah. Dia tak ada baris bawah. Fi'lun tak ada baris bawah. Tapi kalau ni macam B ni baris bawah kan. Tapi like kalau kalimah lah maksudnya. Okey. Maknanya kalau kalimah dia baris bawah, most probably dia adalah isim. Kalimah yang menyandang mudhafun ilaihi, macam ahdallahi, ujung dia ada hi, dia ada dua kalimah. Yang kedua ni ada baris bawah. Okey. Kadang-kadang yang pertama ada depan ataupun tanda atas. Okey. Jadi itu adalah isim. Sebelum kalimah ada huruf jar. Okey, ni adalah huruf jar. Ni semua adalah huruf jar. Okey. Ni adalah huruf jar, dipanggil huruf jar. Min, ila, min dari, ila ke, ni macam upon ke apa, ala, atas, fi, bi, ka, seperti li, untuk dan sebagainya lah. Okey. Ni minan, seperti contoh ni, minan nas ni jar. Ini dari kalangan manusia kan, an-nasi. Dia ini adalah ni harf jar. Yang ini ialah isim majrur, jar wa majrur. Okey, tapi ni sebenarnya dia adalah mati, min. Tapi bila kita nak sambungkan ayat kita baca kan, kita akan baca sebagai minan nasi. Okey. Kalimah yang termasuk dalam kategori isim iaitu kata nama, isyarat, penyambung, kecuali, masa, tempat. Ni semua adalah dia nampak macam huruf harfun,
tapi sebenarnya dia adalah isim. Dan setiap kalimah isim ditentukan pula jenisnya. So dia ada dua, sama ada dia muzakkar ataupun dia muannas. Jadi setiap benda dia mesti sama ada dia muzakkar ataupun dia muannas. Dia boleh jadi bila dia single dia jadi muzakkar, tapi dia bila dia jadi banyak dia jadi muannas. Boleh berubah pula. Okey. Ada pula bentuk menunjukkan satu, dua atau lebih. Jadi kalau satu kita panggil mufrad. Namanya berbeza. Bila dia jadi dia satu, dia berbeza. Dua berbeza sikit. Jamak pun berbeza. Jadi kita kena ingat istilah-istilah ni. Muzakkar, muannas, mufrad satu, musanna dua, dan jamak lebih daripada dua. Okay, 3 or more. Okay. Ni al-kalimah. Okay, ni dalam gambar ni lah dia tunjuk lah. Al-kalimah isim, fi'lun ataupun haraf. Jadi 5 tanda dipangkas alif, lam, tanwin dan semuanya lah yang kita dah sebut tadi kan. Kadang-kadang min, ma'in. Ni nampak tak dia ada ni isim majrur. Ni ya Umaru, isim. Ni mudhaf. Yang kedua ni mudhaf. Okey. Haraf jar. Okey, kita boleh tengok di sini ila kepada, an dari atau tentang, ala atas, fi di dalam, rubba banyak atau sedikit. Rubba. Okey. Rubba. Bi dengan, ka seperti, li atau la bagi, min dari, ila kepada. Okey, ke atau kepada. Okey. Kemudian ini sebenarnya gambar daripada Ustaz Rusdi punya nota. Kad. Okey, jadi ni semua kena ingat domir, isim mausul, isim popular, istifham. Ini semua kita kena tengok pada kad tu dan kena ingat. Macam huwa dia punya, kalau mutasil dia jadi hu, huma, hum. Hiya, kalau hiya bila dia mutasil ni maksudnya dia bersambung dengan huruf lain, seperti min. Okey, ni maksudnya min huwa, min huwa dari dia. So kita tak cakap dari dia. Kalau kita nak jadikan dia mutlak, takkan nak buat macam ni kan. Kalau kita tengok dalam Quran tak ada pula macam tu. Dia jadi min hu. Min hu. Dia hu tu dia bersambung. Dia macam ni, dia jadi macam ni lah sebenarnya. Okey. Huma, hum, hiya, ha. Kan kita biasa kalau orang yang meninggal, lepas tu kita doa kan, kita yang kalau lelaki hu, kalau perempuan ha. Sebab dia hiya ni untuk perempuan, yang ni untuk lelaki, ni untuk perempuan, anta, antuma, antum, ni anta, nikah, ni anti, ni untuk lelaki, ni untuk perempuan, yang dua ni ana nahnu lah, saya dengan kami, kita, saya dengan kita, kami, kita lah kan. Kadang orang kata kami, tapi sebenarnya kita lah. Okey, isim mausul. Ada isim juga ni. Allazi, allazani. Nanti kita tengoklah, banyaklah dalam Al-Quran kan. Isim popular, isim zaraf, zaraf makan, zaraf zaman. Ni zaraf makan ni tempat.
Zaraf zaman ni masa. Sa'ah, masa kan. Yaumun, hari. Syahrun, bulan. Okey. Nanti kemudian kita belajar satu-satulah. Ataupun you kena boleh cari sendirilah maksud dia. Pergi dekat Google, typekan dan dapatkan maksud dia, apa makna. Buat type apa makna sa'ah. Okey, nanti dia bagi zaman sekarang ni tak ada alasan lah kenapa kita tak boleh nak cari makna kan. Okey. Kemudian kita ada haraf pula. Haraf popular. Ni haraf Haraf kita ada haraf istisnaf, haraf jar yang paling popular lah haraf jar. Akhawat inna, haraf taukid, haraf ataf, haraf jazam, haraf jazam ni lam, haraf nasab. Nasab maksudnya memansubkan, membuat. Ni nanti kemudian kita belajarkan. Okey. Dan kita ada kala, bala, na'am. Ini untuk menjawab soalan kala, bala, na'am, bal bahkan kan. Okey, istisna, illa, kecuali, ya, la, ma. Okey, tu yang ini bukan haraf. Ini haraf nafi, ni haraf nida, istisna. Ini bukan haraf. Tak apalah, nanti at least sudah tengok ni kan. Okey. Isim, bilangan dan jantina kita dah tengok tadi. Mufrad, muslimun, mufrad, muslimatun. Kalau perempuan, ni perempuan, ni lelaki. Selalu kita buat macam tu. Jantina, kalau mufrad muslimun, kalau muannas muslimatun. Kalau musanna 2, kalau lelaki muslimani atau muslimaini. Kalau perempuan muslimatani atau muslimataini kalau 2. Kalau jamak muzakkar salim muslimuna, muslimina. Kalau perempuan muslimatun. Tu namanya jamak salim. Nanti kemudian boleh baca jamak taksir ni macam berbeza sikit bentuk dia. Okey. Cukup dulu buat masa ni yang permulaan. Lepas tu nanti kita buat satu lagi video untuk ganti nama. Sekian dulu, terima kasih.